Angkatan perang ni akan memulakan taktikal perang yang baru pada pertengahan April kerana dua kapal yang sedang berlayar, USS Tripoli dan Amerika menghantar USS Boxer. Strategi perang dia apa? Di Iran, pola peperangan juga telah berubah. Amerika melancarkan serangan tidak lagi kepada 8,000 tempat yang dia bom, yang dia isytiharkan sebagai pengoboman kepada kawasan strategik tentera. Amerika ubah pattern kali ini mengebom zon industri. Walaupun Amerika belum lagi bom zon yang paling sensitif, iaitu zon penghasilan minyak. Tapi kata penganalisis ketenteraan yang saya tonton sepanjang malam tadi di Al Jazeera, Amerika tak akan bom Pulau Kagar. Mereka bom zon industri yang ada di Iran untuk melumpuhkan industri. Berarti perang ini telah melebar daripada sasaran awal memusnahkan kekuatan persenjataan Iran. Untuk tujuan menjatuhkan kerajaan Iran atau buat Iran mengaku kalah. Iran tak nak mengaku kalah. Mereka bom zon industri untuk melumpuhkan ekonomi Iran. Supaya keadaan rakyat Iran, keadaan ekonomi Iran berganda jatuhnya. Dan sekarang mereka gerakkan apa yang dipanggil plan yang sudah pun kita bincang awal tadi. Iaitu sama ada tentera Amerika akan masuk ke zon sensitif Selat Hormuz. Baik, Kenapa Amerika menggerakkan 3,000 airborne dia? Dan juga 2 kapal baru, USS Tripoli dan USS Boxer. Dia undurkan perkhidmatan USS Gerald Ford. Kerana Gerald Ford kena 2 drone dan kemudian berlaku kebakaran. Gerald Ford ni tak boleh berfungsi. Tapi masih ada lagi, ambil peta kapal je. Masih ada lagi kapal-kapal perang. Saya tunjuk peta kapal. Amerika cuma bawa Boxer dan juga Tripoli. Dalam perbincangan yang ada sekarang, kalau Amerika nak lancarkan serangan darat, dia memerlukan 250,000 ke 300,000 tentera untuk berperang. Ini kalau dia nak buat serangan darat dan akhirnya negara-negara Arab ini memihak kepada Amerika. Dah tak tahan dah dengan perangai Iran. Iran serang semua kepentingan Amerika di atas tanah Arab dan kemudian Israel menanti ya. Tahu orang Arab ini tidak lagi dapat bersabar dengan Iran, maka mereka buka tanah mereka. Walaupun kata masuklah seperti mana kamu masuk Iraq dulu daripada tanah kami. Tapi untuk sampai proses ni kita minta na'udzubillah min zalik. Kerana perang ni akan makan tahun, lagi teruk keadaan ekonomi seluruh dunia dan lagi teruk keadaan umat Islam. Tapi apa yang disebut sekarang adalah Amerika kemungkinan besar untuk masuk dan ambil alih Selat Hormuz. Di mana peneliti dan juga penganalisis geopolitik dan juga geoketenteraan. Saya tak boleh ingat nama dia tapi banyaklah yang bercakap di Al Jazeera semalam kata, kalau sekarang ni kedudukan Selat Hormuz ni tercekik. Kalau Amerika ambil dan masuk dan rampas Kepulauan Kagar yang ada ni, pulau kecil yang menjadi tempat penapisan minyak Iran, sama ada dia ambil alih untuk merampas minyak Iran dan jual dalam pasaran. Yang kedua, dia kata dia nak masuk dan kemudian menguasai selat ni. Semua kapal boleh keluar masuk. Kata peneliti politik antarabangsa, dia adalah mimpi yang paling bodoh yang pernah ada dalam fikiran Trump. Kerana masuk saja Selat Hormuz yang sekarang dipanggil selat terhalang kerana kawalan Iran akan menjadi selat perang. Bila jadi selat perang, 21 juta tong minyak juga tak akan keluar. Berarti perang ini, Amerika tak peduli. Kalau tuan-tuan tengok Al Jazeera, Amerika pernah menggunakan reserve minyak dia sendiri. Ingat kenapa perang ini penting. Perang ini bagi Amerika tak seteruk kita ada. Ketika Trump serang Iraq, ketika Obama serang Iraq, Amerika keluarkan 3.4 bilion tong minyak daripada stok simpanan dia. Kalau tuan-tuan buka Al Jazeera, lihat American Oil Reserve. Al Jazeera ada report hari ini. Setiap kali perang berlaku, domestik Amerika boleh menggunakan minyak temparan. Mereka panggil reserve yang mereka simpan dalam waktu krusial. Dan mereka guna banyak kali. Mereka pernah guna reserve minyak ni dalam perang ke atas Afghanistan. Mereka guna reserve minyak ni dalam perang ke atas Iraq. Berarti ketika perang dengan Iraq, minyak Iraq terjejak, Amerika pump reserve minyak dia. Mereka pump reserve minyak mereka. Dan mereka boleh menggunakan kaedah yang sama. Sebab nombor dekat situ jelas. Yang saya ingat 3.4 bilion waktu perang. 3.4 bilion tong. Mereka keluarkan untuk kawal kekurangan minyak ketika mereka serang Iraq kerana berlaku terjejas kerana perairan tersebut dan ruang udara tersebut tak selamat. Berarti saya jelaskan pada tuan-tuan. Segala perit yang kita tanggung. Perit juga Amerika tanggung kerana kos minyak mereka naik 50%. Kos mereka naik 50%. Tapi Amerika masih lagi ada stok minyak temparan yang boleh dipump keluar sebagai penggunaan reserve waktu darurat. Berarti perang ni jadi darurat, pakailah reserve minyak domestik. Kesan ekonomi pada Amerika ada. Tapi tak seburuk kerana kita nak cerita reserve tak ada. Bagi negara seperti Indonesia, seperti Korea Selatan dan Jepun, reserve pun tak ada. Maka tu saya jelaskan kepada tuan-tuan untuk faham bahawa inilah realiti dia. Perang ini telah menemui titik buntu. Dan dia ada peluang untuk menjadi eskalasi yang lebih besar kalau Trump mencaturkan perkara yang lebih bodoh. Saya minta maaf untuk bagi tahu pada tuan-tuan.
kebodohan Trump adalah real. Semua orang boleh faham. Sebagai seorang presiden, saya tak tahu macam mana rakyat Amerika pilih dia. Tapi banyak keputusan dia buat dalam tarif, banyak keputusan dia buat kepada perang ini menandikan kita tahu. Mengharapkan Trump membantu dunia, tidak. Ini adalah presiden yang cerdik untuk Amerika tetapi bermasalah untuk dunia. Ini presiden yang mungkin berguna dipilih oleh rakyat Amerika tapi inilah bencana besar kepada dunia. Maka selagi Trump ada di situ, letaklah siapa pun pemimpin yang memimpin negara-negara kecil ini tak dapat menyelesaikan. Kerana syaitan besar berada di White House. Okey, bacalah di mana-mana pun tak akan boleh selesai. Dan inilah yang saya kata berlaku kepada 6 negara yang lebih sihat kesihatannya daripada Malaysia. Korea Selatan, Jepun, apa langkah dia? Filipina. Lagi dah sedih kalau tuan tengok Filipina. Formula bekerja 4 hari, bekerja daripada rumah. Sebab Filipina ni adalah negara pengguna minyak yang paling besar daripada Gulf. 95%. 95%. Maka dalam keadaan ramai orang sedang menonton, saya jelaskan. Keluarkan diri kita daripada ketaksuban mendengar. Satu adalah pelobi kerajaan yang bercerita seolah-olah itu dan ini. Pembangkang yang menjadikan isu perang ini sebagai sentimen pilihan raya. Kerana mereka tak boleh berfikir seperti kita. Kerana orang politik tak boleh bercakap luar daripada konteks politik. Maka saya nasihatkan tuan-tuan, fahami bahawa jauhi daripada pandangan politik ketika kita orang awam. Kita orang awam, poket kita tak akan dapat diselamatkan oleh politik. Kita uruskan dalam keadaan faham realiti perang. Kesusahan yang pasti akan datang melanda kita bermula pada minggu depan yang menjadi lebih teruk daripada minggu ini. Minggu kedua depan akan menjadi lebih teruk. April adalah bulan kita semua mungkin tercekik nafas. Kerana kos barang meningkat, kos ekonomi meningkat. Yang kedua, sebahagian daripada tuan-tuan yang bekerja, yang biasa mendapat allowance, tuan-tuan yang dalam sektor ekonomi rencam, tuan-tuan yang bekerja dengan private company, yang bekerja dengan kerajaan, dia boleh sediakan payung. 1.6 juta. Okey, kerajaan boleh bagi, dia bagi daripada government servant first. Tapi bagi kita yang berbelas juta orang, yang bekerja dalam sektor yang tidak dilindungi oleh kerajaan, di mana sektor ini dipanggil market driven. Kalau kerajaan tak apa, dia boleh panggil sebagai government driven. Yang kita bekerja dalam market driven. Overtime kita boleh dipotong pada bila masa. Allowance kita boleh dipotong pada bila masa. Jadi akhirnya kita akan balik kepada menggunakan minimum gaji pokok. Ini yang rumit. Kerana dalam kita semua, amalan kewangan tuan-tuan semua, orang-orang yang banyak dalam live saya ni adalah orang yang berada dalam garis bawah. Okey, tuan-tuan yang berada banyak dalam live saya, garis bawah. Tuan-tuan akan mula kehilangan semua benda ni. Sedikit demi sedikit. Tapi masalah dia, ramai daripada kita, sedikit pun dah banyak. Tuan-tuan hidup dengan pendapatan 3,000 ke 5,000 tanpa pernah mempunyai keupayaan untuk menabung. Kerana tuan-tuan menyediakan makan, minum dan persekolahan anak-anak, biaya perubatan, biaya perumahan dan menjaga kesaksian keluarga. Sebab tu saya kata kalau orang nak beli emas, pergi tanya dekat live lain. Majoriti dekat sini emas pun dia tak tengok dah. Emas bagi dia adalah nasi untuk anak-anak. Emas bagi dia adalah susu untuk anak dia. Emas bagi dia adalah memastikan anak dia ke sekolah. Emas bagi dia adalah buku untuk anak dia. Jadi yang tanya harga emas tu keluar dulu. Sebab bagi orang-orang yang sedang berjuang untuk memastikan meja makan ni cukup makan. Bagi orang yang sedang berjuang untuk mengekalkan ayah yang kemudiannya tidak melihat anak dia menangis kerana perkara-perkara yang sebelum tak pernah berlaku. Kekurangan susu, kekurangan biaya sekolah, kekurangan apa. Tuan-tuan kena bersedia. Maka saya galakkan tuan-tuan berbincang dengan keluarga. Saya tak boleh bagi tuan-tuan penyelesaian. Orang Melayu cerita apa pun. Bab ekonomi sembang kedai kopi 2 jam teh habis. Bab ekonomi sembang kedai kopi 4 malam tak balik. Bab ekonomi sembang kedai kopi tumbuk kawan pun sanggup. Tapi berbincang dalam keluarga. Bagaimana kita nak menstrukturkan. Jadikan ini masa yang tepat, tuan-tuan. Ini masa yang sangat susah.